Hai guys, so hari ni hari apa ngah? Hari ni dah hari Sabtu. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. So hari ni dah hari kelima. Alhamdulillah dah banyak progress. Tangan ni pun macam dah kurang sakit. Aku dah boleh cengkam macam tu. But still, yang jahit tu masih sakit. Mata pun dah boleh buka besar. Nampak dia ada darah beku tu. Muka pun macam dah kurang, dah bengkak dia. Cuma tangan ni tiba rasa bengkak. Nampak tangannya Simin ni rasa bengkak. Dan aku punya Simin ni sumpah sakit. Sakit gila-gila. Aku tak boleh tidur. Dah beberapa hari aku tak boleh tidur. Malam pun aku asyik terjaga pukul 4. Lepas aku jaga sampai pukul 6. Memang sakit. Sekarang ni bibi aku pun dah ada banyak progress yang baik. Cuma tengah tunggu hari Isnin next week untuk buka jahitan semua ni. Sebenarnya dalam hidung aku ni ada darah weh. Tapi aku tak tahu macam mana nak hembus dia keluar. Tapi so far macam okay, better. Hari ni pun ni aku tak mandi lagi. Tapi Alhamdulillah pagi tadi aku ada berak. Aku makan semua pun dah okay. So thanks to my family sebab take a good care of me. I really appreciate it. Okay, sebab aku rasa aku membebankan diorang semua. Apa-apa pun terima kasih. Sebab walaupun aku yang salah tapi diorang tak ada marah-marah aku, tak ada. Maybe after aku dah sihat, aku buat perangai balik, masa tu baru diorang marah aku. Sebab masa aku tengah sakit-sakit macam ni, Alhamdulillah tak ada siapa pun yang marah. And thanks to anak buah aku semua sebab ada happy kan aku. And kawan-kawan aku yang datang melawat, terima kasih. Aku appreciate sangat korang. So apa yang aku nak cakap adalah jaga diri korang yang elok sebab dah nak puasa guys. Okay, bye-bye.